Ramadan tiba, tiba. Awak bukan Sherry, awak Adele. Kalau Sherry dia Mahaban, saya Ramadan sebab kita sekarang dah bulan Ramadan. Hai, Assalamualaikum, saya Adele Zulkifli dan saya AK Amir Khalis. Boleh follow IG saya Amir Khalis. Kita sekarang berada di dalam CRBT, Support Music Kita. Bagi yang belum tahu lagi, CRBT ni adalah Carta Revolusi Baharu Tempatan, di mana ianya adalah sebuah platform rilisan terbaharu untuk penyanyi-penyanyi karya-karya yang mungkin korang belum dengar ataupun belum terkenal lagi. Macam sedih pula belum terkenal lagi kan. Dan inilah platform untuk mereka semua. Kami akan pastikan anda terkenal di bagi antarabangsa. Okey, untuk hari ini selain daripada saya dan juga Del, kita juga ada bersama seorang penyanyi. Del, dulu rambutnya gondrong. Gondrong tu apa? Cowok ngomong gondrong. Ngomongnya. Dulu dia rockers lah. Rambut kala-kala kuning, tapi baru-baru ni dia post dekat TikTok, dia kata dia dah berubah. Rambut sekarang dah sikap belakang. Sebenarnya bulan Ramadan. Mungkin kita tak tahu. Sikap belakang tak apa, jangan sikap belah tengah. Sikap belah tengah kena saya buat. Okey, kita perkenalkan tetamu hari ini, iaitu Wazir Wahid. Terima kasih. Kita nak kredit kalimah Melakah kepada dua host kita. Satu tepukan sikit. Kita bersama dengan Amir tadi. Amir dengan Adele. Putih namanya bang. Itu Adele, saya Adele. Okay. Nampak dia bagi nama Melakah sebab apa, Del? Sebab dia adalah seorang DJ. DJ ya. Tapi saya confuse sikit lah Amir, sebab bila saya berganding dengan dia, saya risau siapa guest, siapa artis. Alamak. Siapa ni host. Kita takut-takut hujung podcast ni nanti dia bagi kita markah pula. Betul 4.5/5 ke, takut. Betul. Silap-silap kita punya host untuk ni ada 3 orang. Itulah. Okey, baiklah, hari ini kita bersama dengan Wazir Wahid, seorang penyanyi. Minggu lepas kita dengan Syafiq Ibrahim daripada Anggun Music Production, dan hari ini kita bersama dengan salah seorang penyanyi pada Anggun Music Production juga, iaitu Wazir Wahid. Okey, Wazir, daripada Anggun ya. Okey, boleh tak cerita sedikit background, siapakah awak? Mungkin ada orang nak kenal awak kat sana? Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Wazir Wahid. Smart. Tapi dah rambut pendek lah kan. Ramadan tadi tu. Cuba Ramadan tiba, bersirah. Ramadan tiba. Okey, so nama saya Wazir Wahid. Saya adalah artis baru di bawah naungan Anggun Music Production. So saya pasti tidak ada yang mengenali, tapi sekarang confirm diorang kenal. Sebab kita berada di Garasi TV. So kita ambil lah markah dekat situ. Markah lagi. Apa lagi? Jadi lagu terbaru yang berjudul Lagu Lama Lagu Jiwa, baru saya dirilis di YouTube Anggun Music Production. Boleh terus dengarkan sekarang. Dia terus promo lah. Dah macam end credit ni. Tapi sebelum kita nak cerita tentang lagu tu, kita tengoklah dekat dalam YouTube Anggun Music. Dekat bawah tu semua komen-komen kata, oh saya kenal daripada The Mice, saya kenal daripada The Mice. Kenapa? Apa kena mengena? Apa simbolik The Mice dengan Wazir ni? Mana kata host pantau kita background research. Sebab saya selain daripada orang kata penyanyian ni, tercipta ni satu single pertama ni adalah rezeki lah kan. Alhamdulillah. Jadi saya kata hakikinya saya sebagai jurehebah di satu orang kata apa, Uptown The Mice, Seri Kembangan. Siapa pernah datang, saya dekat sana. So kita mempromosikan beberapa jualan dekat sana tu. Ada beberapa vendor dan kita highlightkan apa yang peniaga-peniaga kita jual, dan kita highlightkan kepada pengunjung yang hadir dekat atas stage tu. Jadi awak juga yang buat pengumuman yang siapakah kehilangan anak, bertopi oren, baju merah, siapa yang tertinggal kuku boleh ambil dekat security. Contoh. Okey, macam mana terjadinya daripada seorang DJ, MC dan terus kepada nyanyian? Baik, tapi dulu saya nak mengucapkan terima kasih kepada 3 nama yang kita nak bagi tahu. Yang pertama Abang Irman Braka, vokalis daripada kumpulan Pro 2G, dan Abang Sam Cannon, dan lagi seorang kita nak bersama dengan Isma Liana yang banyak support. So kita nak cerita tentang lagu ni. Mula-mulanya ada satu kali tu saya balik daripada kerja, terjadinya di satu kedai mamak. Kedai mamak. Kedai mamak. Bukan sebab lagu ni tercipta hasil daripada inspirasi lagu di AJL ke-21. Bukan. Awak tahu lagu apa? M. Nasir dengan Mawi. Oh, itu ada cerita dia. Lagu
sikit lagi. Tapi cerita tu mana ni kita boleh, sepatutnya Tuan Ilham Iskandar sendiri lah boleh cerita tentang ni kan, sebab saya takut ada yang salah. Tapi bolehlah cerita sikit untuk dua host kita yang baik ni. Dia punya melodi dia punya gaya dia macam ni lagu ni boleh duet macam lagu tu juga Macam kan. ada konsep betul. gitu lah. Ada konsep-konsep bersama. Jadi macam mana Ilham Iskandar ni boleh ambil saya sebagai artis dorang. Jadi bermula daripada saya menyertai satu program reality show di luar siaran televisyen yang bernama Royal Voice Malaysia. Musim pertama. Jadi pengasasnya adalah Erman Braka. Jadi saya kenal Abang Erman ni. Dan kita masuk audition. Saya dah banyak pergi audition tak lepas. Antaranya saya pergi mentol tak lepas. Sambil makan mentol. Okey. Ingatkan jadi makan mentol, lepas mentol tak jadi. Takutnya bila nyanyi tu berasap. Dia sejuk bila minum air batu rasa. Jadi pergi uji bakat Akademi Fantasi apa pernah tak lepas juga. Waktu tu zaman yang siapa? Amir Masdi ke Hazama? Zaman Amir Masdi ada, zaman ada pergi. Breakdown tu tak lepas. Stage pertama tak lepas, kesian. Jadi maknanya saya nak berterima kasih kepada Royal Voice ni. Dia memberi satu pertandingan yang kita yang tak lepas masuk pertandingan yang besar komersial ni. Jadi kita dapat vibe dengan Royal Voice Malaysia ni. Dia bawakan kita orang ni rasa macam mana dia mengendali artis tu. Talent tu dia bawa kita ambil naik van, bagi makan, memang sediakan dapat tempat rasa tinggal. vibe tu. Macam di hari Akademi Fantasi. Iyalah, tinggal tak ada CCTV. Tinggal tak ada CCTV. Ya. Jadi kita rasa benda tu. Dan sebenarnya lagu ini untuk hotel lagu-lagu daripada Anggun Music ni, dia beri kepada finalis. Antara finalisnya macam Syafiq Ibrahim kan. Betul-betul. Dia finalis. Matt Lisandra adalah juara Royal Voice Malaysia musim pertama. Saya tersingkir. Sebab Syafiq hari tu dia kata dia nombor 5. Okey, ni still ada lagu tu. Separuh akhir. Agak tak ada. Tak ada juga. Tersingkir. Suku akhir. Tersingkir. Saya rasa awak memang rezeki. Mana dalam kurungan pen biru tu tersingkir. Rezeki tu ada maknanya. Maknanya kata tiba-tiba ada satu kali tu dia orang ni nampak melalui saya tersingkir di minggu kedua ke ketiga macam tu. Dia ada week by week lah. Week by week. Dengan Zazlin semua tu. Dengan Zazlin antara finalis lah. Dan lepas tu saya dah tersingkir, saya pun macam tak apalah. Saya datang je lah minggu ke minggu tengok kawan-kawan. Kita seronok kan. Tiba-tiba ada satu masa tu balik daripada kerja demas. Ni nak kita cerita tu. Balik kerja udah jadi DJ Paskan. Balik udah sampai rumah. Dah sampai rumah. Zee kau datang Desa Petaling Mama ABC. Pernah sampai? Desa Petaling ada Mama ABC. Rasa dia kat macam corner. Dekat corner kan? Tak tahu mamak semua kat corner. Itulah dia kan macam dekat padang bola sepak. Ni nampak kat komen tu Smart. Bos ni tahu. Selalu lepak situ kan bos ni. Jadi dekat restoran mamak tu tercetusnya lagu lama, lagu jiwa ni. Zee, saya bagi awak lagu ni, awak try dengar. Dengan pantas saya balik. Saya balik, saya dengar. Tok, saya boleh. Saya boleh lagu ni. Dan dia kata bagi masa saya 2 hari je pergi rekod. Jadilah lagu saya. Ke waktu tu macam alamak ni kalau aku tak nyanyi memang tak ada lagu untuk aku ni. So saya mengambil peluang tu sebab kalau nak adakan satu single tu, saya tahu memang bukan mudah dan menggunakan dengan kos yang tinggi kan. Betul. Jadi kita grab peluang ni. Apa salahnya orang macam kita ni nak cuba peluang. Dan alhamdulillah tanda tangan jom. Amin.